Okey, sini. Ada masalah mesin basuh ni. Dia tak boleh buang air, tak boleh nak spin. Kita start. Kita buat function pada spin. Kita start. Kita tengok dia boleh spin ke tak boleh. Owner cakap tak boleh spin, air pun tak boleh buang. Sekejap, kita tunggu sekejap. Tunggu dia boleh ke. Okey, tak boleh nak spin. Nampak? Dia pusing pusata je, kipas dia je pusing. Okey, sini aku tunjuk dekat mana. Dengar betul-betul dekat sini. Dia ada bunyi ni. Ni, dia ada bunyi. Dengar tak? Kat sini. Drain motor ni dia ada bunyi. Tali dia nak tarik, nampak tu boy? Tali dia tu. Nak tarik tapi tak kuat. Okey, aku try tukar dulu tengok dia boleh ke tak boleh spin nanti. Okey, sekarang ni aku dah pasang drain motor dia. Ni yang lama. Aku dah pasang. Okey, aku dah try mode spin. Tengok dia boleh pusing ke tak boleh pusing. Kita tengok Okey, tu. Nampak? Dah pusing dah. Okey, buat jatuh dia. Tengok belakang Okey, dah ni. Dah. Okey, tengok belakang. Drain motor pun dah tarik tu. Okey, sekarang ni drain motor je yang rosak. Okey.